Ramai orang cakap kan, kalau kita try sehabis baik, kalau kita gagal tak ada masalah. Maksudnya kalau kita try sehabis baik and then kita gagal, it's okay. Maksudnya tak apa. Bagi aku, benda tu silap. Sebab apa? Sebab kalau kita cuba sehabis baik, pasti kita akan menang. Pasti kita akan dapat result. Aku ambil benda ni sama macam gym tau. Sebab apa? Sebab bila aku main gym, okay, aku setiap hari aku dedicate masa aku untuk aku pergi gym, untuk aku pergi train, untuk aku growkan muscle aku, untuk aku dapatkan the best shape untuk badan aku. Aku setiap hari pergi tanpa miss. So bila aku setiap hari pergi tanpa miss, apa yang aku dapat adalah result. Aku tanya kau, pernah tak kau jumpa orang yang dia pergi gym setiap hari, dia angkat berat tapi dia tak sadar? Betul tak? Kau tak pernah jumpa orang yang betul-betul dedicate masa dia dekat gym dan badan dia sekeping tak? Tak pernah. Engkau makan betul-betul, kau jaga makan, and kau train, kau angkat berat, mesti badan kau akan nampak result. Bagi aku sama juga macam untuk kau dapatkan duit ataupun untuk kau sukses dalam industri yang korang ceburi. Instead of korang bekerja, kau buat bisnes. So kalau korang buat bisnes, kalau kau dedicate masa kau betul-betul setiap hari, mesti kau akan dapat result, mesti kau akan sukses. Usaha tak mengkhianati hasil. Tapi ramai orang, dia pretend macam dia dah cuba sehabis baik. Dia pretend macam dia dah buat semuanya. But for me, dia tak buat semuanya lagi. Ada satu cerita yang aku nak cerita kat korang. Ada seorang budak ni, last time aku ada jumpa seorang budak ni dekat warehouse. And dia cakap dengan aku, dia dah cuba macam-macam tapi dia still tak berjaya. Dia dah cuba macam-macam tapi dia still tak boleh nak buat 10,000 yang pertama dia. Aku tanya dekat dia, apa yang kau dah buat? Aku pernah buat bengkel motor. Aku dah buat bengkel motor. Lepas tu aku kena tipu dengan aku punya partner. Lepas tu aku terus tak dapat apa-apa. And then aku cuba buat jual madu. Aku cuba jual perfume, letak dekat kedai-kedai. Aku dah letak. Lepas tu aku tak nampak result. Aku dah tak buat lah. Tak apa. Lepas tu aku tanya dekat dia, kau dah buat belum? Masa kau buat bengkel motor, kau ada post tak konten kau dekat TikTok, Instagram, dekat status WhatsApp? Kau ada post tak? Kau ada bagi tahu orang tak yang kau buat benda tu? Kau post tak benda tu daily and consistent? Kau cuba kau bayangkan, kalau kau buat satu konten berkenaan tentang kau educate orang tentang macam mana nak repair motor. Macam mana, okay, kalau rantai ni boleh digunakan ataupun tidak, cover set ni macam mana nak tukar, meter ni kalau rosak macam mana. Kau bagi educate. Kau educate dekat orang macam mana orang nak tahu berkenaan tentang motor supaya orang boleh repair motor dia sendiri. But end up, kita semua tahu orang tak akan repair motor dia sendiri dan dia akan cari kau juga untuk dia repair motor. Dan kau dah gain trust dekat customer. Oh, aku tak buat lagi benda tu. So apa yang kau buat? Kau tak buat lagi macam-macam. Kau jangan cakap kau dah buat macam-macam sebab kau tak buat lagi. Bagi akulah, kalau kau betul-betul nak something, mesti kau akan cari jalan. Dan aku cakap kat dia, mungkin kau tak ada source of information, mungkin kau tak ada source of macam untuk kau dapatkan knowledge. Kau kena cari benda tu. Satu tempat warehouse ni, dia orang ambil stok. So orang ambil stok dekat situ, semua yang dah buat 100,000, semua yang ada yang dah buat 1 juta. Kenapa kau cakap kau tak ada source? Kenapa kau cakap kau tak ada information? Sedangkan setiap hari kau nampak dekat sini, orang lalu lalang adalah orang yang pernah buat apa yang kau nak sekarang. Kenapa kau tak tanya? Kenapa baru sekarang kau baru tanya dengan aku? Aku malu lah nak tanya dengan orang. Kalau kau malu, macam mana kau nak dapatkan information? Faham tak? Macam mana kau nak dapatkan sesuatu yang kau boleh rasa untuk buat? Maksudnya idea kalau kau malu untuk bertanya. Bagi aku, ramai orang cuba untuk tipu diri sendiri. Dia cakap dia dah cuba buat macam-macam tapi still tak boleh. For me, tak cukup lagi. Tak cukup konsisten lagi. Tak cukup keras lagi cara kau bekerja. Macam aku bangun pagi, apa yang aku buat adalah aku terus tengok handphone dan aku terus tengok kerja apa yang aku patut settlekan untuk hari ni. And then after that, aku pergi gym. Lepas aku pergi gym, aku buat kerja lagi. Sampailah pukul 1 pagi, sampailah pukul 2 pagi, aku still kerja. Selagi mata aku tak tertutup untuk aku tidur, aku still tengok apa kerja yang aku patut buat, apa benda yang aku patut adjust, apa benda yang aku patut tambah baik dalam hidup aku. Kalau korang tak analyse sesuatu yang korang perlu improve dalam life korang, macam mana korang nak tahu, korang nak grow, macam mana korang nak fixkan problem kalau korang tak tahu apa punca kerosakan dia? Faham tak? For me, kalau kau try the best, kau try sehabis baik, pasti akan ada result. Cuma apa yang aku nak cakap bukanlah aku masuk gym
terus aku jadi sadar. Seminggu terus aku nampak result, aku jadi sadar. Tak, aku buat benda tu secara konsisten. Dan aku faham tentang this is not a sprint test, this is journey, this is routine. Kau kena jadikan kerja kau kena jadikan apa yang kau buat hari ni a part of kau punya life. Dan kau tak boleh hidup tanpa tu. So apa pun yang kau buat, kau kena selitkan dulu. Macam aku, kenapa aku gym pagi dulu? Sebab aku rasa benda tu benda yang paling menyakitkan and benda yang paling aku tak suka. So aku settlekan benda tu pagi. Apa-apa pun aku nak buat during the day, aku dah settle kerja aku yang lain. So aku boleh fokus benda lain yang aku perlu buat. My target is bila aku dah tua, aku tak nak dalam keadaan not a good shape. My mission apa? Aku fokus pada improve aku punya diri. Aku fokus pada self growth. Kalau korang try, korang punya best, korang jangan tipu. Mesti korang akan dapat apa yang korang nak dapat. The thing is, korang banyak tipu diri sendiri yang korang dah buat sehabis baik. The thing is, no. For me, no. Korang kena cuba lagi. Sebab tak semua benda datang sekelip mata dalam seminggu. Kau kena dedicate masa kau setahun. Kau kena dedicate masa kau 2 tahun. Kau kena dedicate masa kau minimum 6 bulan untuk kau dapatkan result. Dan kau kena buat benda tu setiap hari tanpa miss. Itulah nasihat aku untuk korang yang rasa korang dah cuba sehabis baik tapi tak ada result. Buat lagi.